Okey, Alhamdulillah keadaan anda semua pendengar-pendengar di luar sana. Okey, masih keliru, di mana pergi luar negara, pergi Lebah Kelang, macam mana nak dengar Molek FM radio nombor 1 ni? Okey, cara sangat mudah. Di sini Moza ingin nak beritahu macam mana nak dengar Molek FM di luar kawasan di Pantai Timur. Okey, yang pertama sekali korang pergi YouTube Molek TV. YouTube. Sambil YouTube ni korang tekan button subscriber, like, comment and share. YouTube itu Molek FM, stesen radio nombor 1. Okey, yang kedua kau boleh pergi aplikasi korang, itu download Audio Plus. Ni Audio Plus ni di mana kau tekan je Audio Plus, kau boleh main WhatsApp, boleh cek dia giveaway ke, cek dengan sesiapa ke, sambil kau mendengar Audio Plus ni, sambil kau boleh cek Molek FM sangat mudah dekat Audio Plus. Dan seterusnya korang boleh dengar di My TV 714 sangat mudah kau boleh dengar dekat My TV juga. Dan yang berada di Pantai Timur, kau boleh dengar di Terengganu 93.6, di Kelantan 105.1, di Kuantan 100.4. Ni di Pantai Timur lah, di mana berada di Pantai Timur, boleh dengar di frekuensi di Pantai Timur. Apa-apa pun, terima kasih you all kerana support Molek FM dan teruskan menjadi Molek FM stesen radio nombor 1 untuk anda you all semua. Okey, terus mendengar Molek FM Ku Pantai Timur. Cara sangat mudah kan? Apa lagi? Jom kita pergi dengar Molek FM sekarang. Kami adalah sebahagian daripada Sarawak dan setiap cerita Sarawak adalah sebahagian daripada kami. Molek FM, Stesen radio kenaikan terpantas di Malaysia, Ku Pantai Timur.